Hai adik-adik, hari ini kita nak belajar sesuatu yang seronok dan sangat mudah. Pernah tak adik-adik kira gula-gula, mainan ataupun belon? Pernah tak adik-adik dapat satu, lepas tu kawan bagi lagi satu? Wah, bertambah banyak kan? Apa yang berlaku itu kita panggil sebagai tambah. Hari ini kita akan belajar operasi tambah, iaitu bila kita gabungkan dua kumpulan untuk cari jumlah keseluruhan. Jom belajar sama-sama. Apa itu tambah? Tambah bermaksud kita menggabungkan atau mengumpulkan dua kumpulan nombor atau objek untuk mengetahui jumlah keseluruhan. Contohnya, Ali ada 2 biji apel. Kemudian, ibu beri lagi 3 biji apel. Sekarang, Ali ada berapa biji apel semua? Jawapan, 2 tambah 3 sama dengan 5. Tengok ni adik-adik, dalam matematik, kita guna tanda khas untuk tambah. Namanya simbol tambah. Bentuknya seperti huruf T kecil. Ia dibaca sebagai tambah. Lepas tu, kita guna simbol yang macam garis lurus bertindih untuk sama dengan. Adik-adik, cuba bayangkan dalam poket Aiman ada 3 biji gula-gula yang berwarna-warni. Tiba-tiba cikgu beri lagi 2 gula-gula sebab Aiman jawab soalan cikgu dengan betul. Sekarang gula-gula Aiman sudah bertambah. Jom kita kira ada berapa gula-gula Aiman yang ada sekarang. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 2. Oh, salah. 4. Oh, salah. 5. Yeay, betul. Pandai adik-adik semua. Hebatnya adik-adik hari ini. Sekarang adik-adik dah tahu kan, bila kita kumpul atau gabung dua nombor, kita guna operasi tambah.